Kanan. Kanan, swing. Hari ni 29 hari bulan. Kan? Yang macam mana dia khabar bini aku ni, Ira tu, yang Ana ni, adik cikgu ni, dia khabar nama kawan Tira dekat hospital tu, untuk nak buat pertuduhan kepada aku terlibat dengan manufacture syabu tadi. Pengelolaan syabu yang geng-geng Dapi, Pak Usuk Hamid Andani ni. Daripada manufacture ni. Daripada producer dari lembaga-lembaga. Dia ada lembaga dia. Dia ada board dia. Dia ada board director dia. Kumpulan NGO ni kan. Untuk manufacture line. Line production untuk Mama Syabu tempatan tu kan. Kan? Jadi macam mana? Dia punya agenda. Dan macam mana kedudukan keuangan semasa kumpulan tu. Macam mana pula kedai aku ni, teori kedai aku ni digunakan untuk metamorfosis jenayah tadi tu. Kejahatan global. Baru balik kan ni. Kan? Dia macam mana tu? Kita kena buat satu sedikit kajian. Untuk masuk ke dalam diorang, untuk rekod keterangan, untuk buat sebagai tesis, sebagai apalah. Kan? Macam mana yang cikgu ni, dia buat tu sistem tu macam mana? Data-data kelompok dia. Aku punya Nasruddin tadi ni. Nasruddin aku ada. Tak ada Nasruddin aku ni. Macam mana dia punya teknikal. Jabatan teknikal. Operator Mak Syabu tempatan ni kan. Dia metodologi dia, pendekatan dia. Dia gunakan daya suara. Nak bersuara atau benda untuk dia orang nak kena curi. Untuk bila kantoi dengan pihak polis tu. Aku punya aturan kedai. Aku punya gaji. Untuk pembiayaan makanan dia orang. Mana aku punya Syahrul Nizam memang dah kena boleh dah kan. Ada Nizam ada. Nasruddin. Tak ada. Daripada sistem yang dia orang sibling kan. Tenaga tu kan. Yang dia aku sebagai bahan metamorfosis. Dia dalam sistem karmatologi. Dalam sistem karma dia. Dia bukan karma tu sebagai ketua sedikit tu. Kan? Datuk karma kan. Dia tak sih karma. Yang kadar kamat. Kadar ni bertindak sebagai extraction, evacuation ke macam mana untuk pengedaran dadah tempatan tu. Jadi macam mana? Macam mana teologi dia? InsyaAllah mudah-mudahan. Macam mana ustaz ni bagi hukuman, bagi arahan untuk mendapatkan sistem morfologi pembekalan tadi.